Ini adalah kisah kiriman daripada pendengar satu peristiwa yang dialami. Katanya ini daripada Encik Rahmat Hambali, Rahmat Hambali ataupun saya gunakan nama Rahmat, yang ketengahkan peristiwa ketika beliau ni bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Kata Encik Rahmat, peristiwa yang menghantui saya ni ketika saya sedang bertugas ni begini. Pada waktu kejadian ini berlaku, saya sebenarnya terdengar di dalam biliklah pengawal keselamatan ni, saya terdengar bunyi orang pekik gisi di tempat saya bertugas. Waktu itu seingat saya sekitar jam 1 pagi. Tempat saya bertugas ni dari jam 10 malam sampailah pukul 6 pagi memang tidak ada orang di dalam bangunan tersebut. Dilarang masuk kecuali mendapat kebenaran. Tapi memang selalunya jarang ada orang dalam bangunan di antara 10 sampai pukul 6 pagi. Kalau sesiapa yang nak masuk kena minta kebenaran daripada beberapa pihak dan nama tu akan diserahkan pada saya, dimasukkan dalam list siapa yang akan masuk, yang nak masuk pada malam yang di mana tidak dibenarkan masuk. Saya sedang duduk di guard room seorang diri. Sebab itulah pada malam-malam hari pekerja keselamatan yang bertugas hanya seorang saja. Dan saya pun tak perlu buat clocking, tidak perlu. Saya hanya duduk dalam guard house. Kalau ada sesiapa di depan pintu masuk tu, saya kena tengoklah adakah namanya berdaftar. Dan katanya lagi Encik Rahmat dan selain dari itu juga, kalau orang tu lama sangat di dalam, saya akan telefon orang tu dan cakap pada dia yang saya nak tutup. Jadi kata Encik Rahmat, kalau yang bertugas pada waktu pagi pula, shift waktu pagi, 7 pagi sampai 7 malam, dan shift saya 7 malam sampai 7 pagi. Saya membuat permanent night. Kerja saya jaga malam saja. Dan yang pagi itu ada 3 orang bertugas. Sebabnya yang pagi itu kena buat rounding dan juga ada banyak urusan tentang katanya di sini lori-lori yang nak masuklah, loading unloading tu harus diperiksa dan sebagainya lah. Jadi kembali pada pengalaman Cik Rahmat yang dikirimkan kepada saya tadi, sedikit gambaran lah apakah tugasan Cik Rahmat sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan pada malam tu Encik Rahmat kata ketika saya sedang duduk seorang diri di dalam bilik pengawal keselamatan, saya terdengar bunyi pekikan. Bunyi suara pekikan yang agak kuat datang daripada kawasan bangunan yang saya jaga. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya dengar, macam biasalah, saya pun keluar daripada bilik keselamatan ni, dan bilik keselamatan ini terletak betul-betul dekat pintu gerbang, pintu besi, pintu besi besar, di mana pintu tu adalah pintu laluan kenderaan keluar masuk bangunan tersebut. Itu bilik keselamatannya betul-betul dekat tepi tu. Jadi tengah duduk dalam, dengar pekik, saya pun keluar dan saya mula tengok dekat bangunan yang saya jaga ni. Bangunan tu memang gelap. Lampu yang bercahaya adalah lampu dekat atas bumbung ataupun lampu dekat bawah sekitar kawasan bangunan tersebut. Di dalamnya bilik-bilik semua gelap. Jadi bila saya tengok dekat bawah tak ada orang, saya pandang satu persatu tingkat 2, saya tengok tingkat 3. Bila saya pandang dekat tingkat 4, saya pandang dekat tingkat 4, betul-betul dekat tangga, koridor tangga turun naik bangunan tersebut, berdiri seseorang dekat tangga tu. Saya lalu mencapai lampu suluh yang ada dekat tepi belt saya. Angkat lampu suluh dan saya mula beri suluhan, memberi signal. Dan saya angkat tangan suruh turun bawah. Menunjukkan signal, suruh dia turun ke bawah. Saya signal lagi. Susuk tubuh tu masih tak bergerak, masih lagi berdiri dekat tingkat 4, iaitu di koridor tangga untuk turun naik bangunan tersebut. Dalam hati saya, ini Cik Rahmat ada cakap perkataan yang agak tidak beralas lah. Katanya dalam hati saya, punya orang bikin susah kerja aku pula, kata Cik Rahmat dalam hatinya. Kemudian saya terpaksa masuk ke dalam bilik pengawal keselamatan. Saya terpaksa ambil kunci.
Sebabnya nak masuk bangunan daripada pintu depan dah dikunci tadi, saya kena buka dan masuk. Jadi saya pun selepas tu nak kena buat report kalau saya nampak orang ke masuk tanpa izin kena tulis. Sebab tu saya marah. Kalau ada orang dekat dalam, dia tak beritahu, saya kena buat report panjang berjela. Jadi saya pun pergilah berjalan dengan lampu suluh dengan kunci di tangan ni. Bila saya pandang atas di tingkat 4, orang yang berdiri dekat koridor tangga turun naik bangunan tersebut entah hilang lari ke mana. Dalam hati ni menyusahkan orang betul lah budak ni. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan Encik Rahmat kata, saya ni dah berada depan pintu utama bangunan tersebut. Saya keluarkan kunci, masukkan kunci dalam lubang pintu, saya buka. Tolak pintu, saya nampak ada 2 lift naik ke atas. Sebelah kanan saya adalah tangga naik ke atas. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Rahmat, berjalan, tengok lift tak boleh naik. Sebabnya lift dah dikunci. Tidak ada sesiapa pun dibenarkan naik menggunakan lift. Saya pergi tarik pintu yang menggunakan tangga naik ke atas. Tarik pintu, belok kanan, naik tangga daripada lantai 1. Setapak, 2 tapak, 3 tapak. Sampai dekat tingkat 1.5, belum naik lagi dekat tingkat 2. Daripada marah, daripada berani, saya terus terang saya cakap, Casey, saya menjadi takut. Sebabnya bulu roma saya remang. Mesti ada benda yang tak kena. Tapi ini kerja saya, Casey. Saya tak berani nak naik lagi. Saya berdiri dekat antara tingkat 1.5 dengan 2 tu. Saya berdiri dan saya bersuara, "Who's that? Excuse me? Hello?" Kemudian suara tu berhenti. Dalam hati bertanya, nak naik ataupun tak nak? Nak naik ataupun tak nak? Suara tadi seolah-olah, kata Encik Rahmat, saya dengar macam ketawa. Saya bersuara lagi, tapi kali ini saya turun perlahan-lahan. Turun dan turun dan turun sampai tingkat 1. Saya keluar daripada pintu tangga tersebut. Saya keluar daripada pintu bangunan tersebut. Saya kunci bangunan tu. Saya jalan dan saya berada betul-betul dekat jalan raya kawasan bangunan tu, tempat letak kereta. Saya dongak ke atas. Tengok dekat tingkat 4, keluarkan lampu suluh, saya suluh lagi. Tak nampak orang. Kali tu saya balik ke bilik pengawal keselamatan, duduk dekat dalam. Tengah duduk, dengar lagi. Dengar Casey dengan jelas bunyi suara pegikan. Saya tak keluar. Saya tak keluar. Saya duduk dalam guard house sampailah habis tugas saya. Sebab saya tahu,
Kawasan tu tak ada orang boleh masuk kecuali daripada pintu di mana saya duduk dekat depan tu. Dan kalau masuk pun, kunci bangunan ada pada tangan saya. Dan saya rasa tu bukan manusia, Casey. Hampir setiap malam, Casey, pekikan tu akan kedengaran bila saya jenguk. Nanti nampak orang berdiri dekat tingkap 4. Sampai sekarang saya tak tahu sebenarnya apakah yang sebenarnya yang saya nampak. Tapi syukur Alhamdulillah, kata Encik Rahmat, pertama kali bila saya masuk nak periksa, saya tidak diapa-apakan. Selamat pagi dan terima kasih. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar. Beliau bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Yang ini kiriman daripada Encik Usman. Assalamualaikum Casey. Juga kepada semua para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara, kalau Casey boleh bacakan pengalaman saya, kata Encik Usman. Saya bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan pada malam ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, saya bekerja seorang diri. Tapi sebelum itu, biar saya berikan sedikit gambaran. Saya dengan teman saya yang kerja malam, dah banyak kali kami kena ganggu. Kadang-kadang nanti kami akan dapat alarm trigger. Alarm trigger ini bermaksud ada bahagian-bahagian tertentu bangunan dicerobohi. Misal kata Cik Osman, kalau pintu pada waktu malam semua ditutup, dan kalau pintu-pintu ini yang ditutup dengan menggunakan alarm, kalau ia dibuka secara paksa, tidak menggunakan pas, ditolak sampai terbuka dengan sendirinya, nanti akan bunyi alarm. Tiu, 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 tiu. Dan kita akan tengok alarm tu dari section mana, tingkat mana, pintu mana. Perkara ini dah sering berlaku ketika kami bertugas pada waktu malam, kata Encik Osman. Nanti bila pergi ke tempat yang dimaksudkan, pintu memang terbuka, tapi kami tak tahu adakah ada orang yang benar-benar tolak pintu tu, ataupun ada kerusakan teknikal pada pintu berkenaan. Jadi pendengar Ria 897, bila saya pergi sana untuk periksa pintu, kawan saya yang kerja malam, kata Encik Osman dengan saya, dia nampak dengan jelas dekat CCTV kamera saya sedang berdiri tengok pintu. Dekat belakang saya ada orang berbungkus putih, kelihatan seperti jenazah yang berbungkus, macam itulah dekat belakang. Dan kami kerja security ni memang tak ada walkie, paling-paling ada handphone untuk berkomunikasi. Tapi hairan, bila masuk dalam bangunan selalunya memang tak ada line ataupun tak ada network, kata Encik Osman. Patah balik, teman saya tak nak takutkan saya, dia tak beritahulah, dia pendam. Kemudian bila giliran dia takut. Jadi saya tanya, kenapa kau takut sangat ni? Dia pun ceritakan. Saya pun terperanjat. Dan akhirnya dipendekkan cerita. Ya, kami semua tahu bangunan yang kami jaga ni, kata Encik Osman, adalah entiti yang menyeramkan. Jadi berbalik pada pengalaman saya,
Yang mana pada malam itu kawan saya tidak bertugas kerana sakit. Saya seorang diri tetap kena buat clocking. Saya tinggalkan pejabat saya kunci pintu jalan dengan kunci lampu suluh. Takut, tapi tetap teruskan. Tapi bila dia keluar, kata Cik Osman, bila saya keluar, tinggalkan pejabat saya berjalan. Jalan. Saya tak tahu ada pintu yang terbuka, tidak tahu. Tapi apa yang saya tahu, sedang berjalan dekat belakang bangunan. Dekat belakang bangunan ni ada satu pintu. Pintu ni kalau buka, kita boleh naik tangga. Tangga ni jarang. Boleh saya katakan untuk orang gunakan untuk turun dan naik. Sebabnya orang selalu naik lift. Dan kalau naik turun tangga sebelah depan, bukan tangga yang belakang ni. Sebab tangga belakang ni tersorok. Turun pun nanti akan keluar daripada belakang bangunan. Jadi saya sedang berjalan berada dekat belakang bangunan. Suluh ke kiri, suluh ke kanan. Dan saya tiba-tiba tergerak hati untuk suluh ke atas. Alangkah terperanjatnya di tingkat 5. Di tingkat 5 ada susuk tubuh macam perempuan sedang menjenguk dari bahagian atas. Itu sudah cukup untuk membuat saya tersentak. Dan malam tu saya tak jadi nak buat clocking sebab takut. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya balik ke dalam guard room, duduk dekat sana sampai pagi. Casey, bayangkan, pertama kali saya nampak dalam hidup. Selalu nampak dalam CCTV, ada susuk tubuh, ada kelibat. Tapi yang ini, terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Kisah yang dikirimkan kepada saya oleh Encik Syarif berbunyi begini. Saya adalah seorang bekas pengawal keselamatan ataupun security guard lah yang bertugas di Botanic Garden Singapore. Ini dah lama dahulu. Sekarang ini keadaan Botanic Garden dah lebih cantik lagi. Tapi pada waktu dahulu, ketika saya bertugas di sana, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Ada satu bahagian dekat Botanic Garden ni, tempat tu antara tempat yang paling menyeramkan sangat-sangat. Bukan saya seorang, malah sesiapa yang pernah bertugas pada waktu saya kerja dulu tahu tentang satu sudut dekat Botanic Garden ni, tempat yang paling menyeramkan. Bila ramai nak kena jalan buat clocking, jalan sajalah. Akan rasa takut kalau kena pergi ke tempat ini. Sebenarnya begini, dekat tempat yang disebutkan ini, penampakan Pontianak pernah berlaku. Bukan saja saya sebagai seorang pengawal keselamatan berbangsa Melayu, malah ada juga seorang rakan yang berbangsa India yang pernah ternampak Pontianak dekat satu kawasan di Botanic Garden satu ketika dahulu. Pengalaman saya ni saya nak ceritakan. Pendek saja, Casey. Tengah saya berjalan seorang diri, hanya memegang lampu suluh walkie-talkie. Tiba-tiba saya ternampak. Ini berdekatan dengan sebuah bangunan lama yang disimpan. Bangunan ini katanya adalah bangunan heritage. Bangunan heritage, Casey. Faham-faham aja lah. Mungkin ada yang tahu tentang apa yang saya maksudkan, tempat mana ini. Pendengar Misteri Jam 12, apabila Encik Syarif sedang berjalan dekat bangunan tu, nampak Casey dengan jelas ada perempuan sedang berdiri di sebalik tembok bangunan tersebut. Sedang berdiri seorang diri, macam manusia. Dari jauh saya nampak. Apa yang berlaku, saya pun keluarkan lampu suluh. Saya suluh beberapa kali lah. Saya on off, kelap-kelipkan lampu suluh tersebut. Mendapat perhatian wanita yang sedang berdiri. Mula-mula memang tak ada niat nak suluh dekat mana-mana wajah ke dekat bangunan tu. Hanya saya buat signal. Tapi saya tengok wanita tu berdiri, tidak indahkan signal yang saya berikan. Kemudian saya berteriak, "Hello, excuse me,
Ma'am? Excuse me, ma'am? Seorang teman walkie pada saya. Syarif, dekat mana sekarang Ini adalah teman saya lah yang berbangsa India. Saya pun katakan saya dekat bangunan ... sedang saya berjalan. Teman saya kata, Syarif, jangan pergi sana boleh tak? Saya terdiam sebenarnya. Kenapa boleh datang balik tak? Jadi saya kata sekejap. Sini ada orang lah. Jangan, kata teman saya dekat walkie-talkie. Saya pun rasa tak sedap hati, kata Encik Syarif. Saya biarkan wanita tu berdiri di sana. Saya patah balik berjumpa dengan teman saya yang bernama Siva. Jadi saya tanya pada Siva, tadi nampak perempuan dekat bangunan ... ini. Dan Siva kata, Syarif, kalau boleh lu jangan pergi sana lagi. Aku sudah kena. Waktu Siva berjalan, dia suluh dekat wanita tu. Alangkah terperanjatnya, bila si Siva suluh, wanita tu sedang memandang ke arah Siva. Matanya punyalah terbeliak sambil senyuman yang menakutkan. Dan tahu-tahu Siva dengar bunyi burung hantu. Begitu kuat sangat-sangat kedengaran. Berada dekat kawasan Botanic Garden, berdekatan dengan bangunan yang disebutkan tadi. Bila saya kembali, saya tanya pada Siva. Saya kata pada Siva, tak mungkin lah. Itu orang lah, aku nampak dia diri. Tidak, itu bukan orang, aku dah kena, kata Siva. Casey dan juga pendengar saya tak puas hati. Siva dengan saya keluar, kita berdua berjalan menuju ke arah bangunan tersebut. Sampai dekat bangunan tu, wanita tu dah hilang. Saya masuk dekat bahagian luar bangunan, buat pusingan tak ada, kiri tak ada, kanan tak ada. Tahu-tahu Casey, saya dengan Siva dengar. Dengan begitu jelas kedengaran seperti ada suara sesuatu mengilai agak jauh bunyinya. Saya dengan Siva, tidak payah Casey, saya dengan Siva ni tak payah nak cakap betul ke tak ada ke. Kita sama-sama tinggalkan tempat tu dan kembali ke tempat yang tadi kita berada di bahagian hadapan Botanic Garden. Pengalaman saya ini berlaku agak lama dahulu. Sekarang ini saya pun dah pincin. Itulah peristiwa yang menyeramkan di Botanic Garden. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Kisah yang ini kiriman daripada siapa ni? Daripada Saufi. Beliau ketengahkan satu pengalaman ketika dia bertugas, dan waktu tu saya bertugas sementara sebagai seorang pengawal keselamatan, dan kerja part time ni hanya saya akan lakukan pada hujung minggu sajalah. Hari-hari biasa ni saya bertugas sebagai delivery, menghantar barangan-barangan. Jadi ketika saya part time pengawal keselamatan separuh masa lah, saya ni kadang-kadang dicampak mana-mana saja. Dicampak sih. Ataupun ditugaskan di mana-mana tempat yang diarahkan oleh syarikat lah. Nanti minggu ni kadang-kadang saya jaga tempat A, minggu depan boleh jadi saya pergi ke tempat B, dan kemudian minggu berikutnya balik tempat A. Macam itulah yang dikatakan oleh Saufi dalam kiriman kisah Misteri Jam 12. Saya ingat lagi satu kisah ni di mana saya telah pun disuruh menjaga tempat kontainer di kawasan Tuas. Tempat ni Casey dah lah sunyi, seram, dan apa yang menakutkan, saya seorang saja yang jaga tempat ni. Ini adalah tempat kontainer di mana kontainer kapal yang besar-besar ni diletakkan di tempat yang saya jaga ni lah, di kawasan Tuas, di mana saya tak nak sebut nama tempatnya lebih tepat lagi. Saya tidak perlu buat pusingan clocking ke, tak payah. Hanya duduk depan pintu gerbang keluar masuk tu lah. Dekat situ lah lori akan masuk, akan keluar. Dan lazimnya kalau bertugas shift malam ni dah tak ada apa-apa aktiviti, melainkan saya ni kena duduk dan
juga kalau sesiapa yang nak masuk harus mintalah dokumen-dokumen yang sah. Jadi selalunya pada malam tu memang tak ada sesiapa yang akan datang. Lazimnya paling lewat jam 9 malam. Paling lewat jam 9 malam. Dari pukul 9 sampailah keesokan pagi pukul 5 tu memang tak akan ada kenderaan. Bila 4.30 5 pagi tu akan bermulalah sibuklah kontena keluar masuk. Jadi pengalaman saya, sedang saya jaga seorang-seorang ni, boring gisi. Dah lah tak ada teman untuk berbual, setakat duduk minum kopi. Kemudian saya keluar daripada kawasan tu. Saya berdiri dekat luar sambil isap rokok. Tiba-tiba saya terpandang dekat belakang saya di banyak kontena ni. Salah satu kontena dekat atas tu saya nampak macam ada susuk tubuh putih. Susuk tubuh putih. Saya ingatkan katanya Saufi pada waktu itu adalah seekor burung lah. Burung yang besar tinggi dekat atas kontena. Jadi saya pun sedang merokok, saya perhatikan dan tengok betul-betul. Casey, tak mungkin yang saya nampak tu adalah seekor burung. Bila saya tengok dan perhatikan dengan lebih teliti, ya Allah Casey, atas kontena, saya rasa kontena tu lebih kurang dalam ketinggian 3 atau 4 tingkat tinggi. Di atas kontena tu Casey, ada perempuan sedang berdiri berpakaian serba putih, berdiri tegak, tapi saya nampak hanya belakangnya sahaja. Seorang-seorang dekat situ buat perempuan tu lompat turun bawah cekik saya. Katanya Saufi, saya campak rokok dekat tepi, matikan api, masuk ke dalam guard room, tutup pintu dan duduk di dalam tak keluar-keluar Casey untuk lebih kurang 2 jam. Sebenarnya ni saya ni seorang heavy smoker. Dalam 1 jam ni saya mesti nak keluar 2-3 kali Casey merokok. Tapi oleh kerana perasaan takut ni dah terlampau sangat, saya nak merokok pun saya tahan Casey sampailah perasaan takut ni hilang. Terima kasih dan selamat pagi Casey. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini pengalaman datangnya daripada Encik Rashid. Apa khabar Casey? Apa khabar semua peminat Misteri Jam 12? Saya Encik Rashid ingin berkongsi pengalaman saya yang berlaku di sebuah sekolah di Malaysia. Saya adalah seorang pengawal keselamatan, bertugas menjaga sebuah sekolah kebangsaan taman. Itu sajalah yang boleh saya sebutkan kepada anda. Encik Abdul Rashid memberitahu peristiwa ini berlaku yang mana malam tu hujan turun dengan lebat. Saya jaga sekolah ni bukan seorang diri, ada seorang lagi kawan. Kami berada dalam ofis, bilik pengawal keselamatan. Depan sekolah ni ada pagar besi, tempat kenderaan keluar masuk. Di sebelah kirinya pula ada pagar kecil, tempat kaki tangan dan para pelajar menggunakan pintu itu untuk keluar masuk sekolah. Daripada pejabat pengawal keselamatan boleh nampak kedua-dua pagar tu. Saya tengah duduk, tiba-tiba saya ternampak sesuatu. Saya memanggil kawan saya. Mut, Mamut, sini. Apa? Sini, cepat. Apa? Kau tengok kat depan gate tu, depan pagar tu. Mana? Tu. Kejap, aku tak nampak lah. Mana cermin mata aku ni? Siapa tu? Itulah. Kau pergi tengok. Aku pula, engkau lah. Ni kan waktu kau jaga. Aku punya kejap lagi. Kau pergilah tengok. Pendengar dia 897. Kata Encik Abdul Rashid, saya pun mengambil payung, keluar daripada pejabat, berjalan ke hadapan. Sambil saya toleh ke belakang, saya nampak Mahmud, teman saya ni, sedang perhatikan saya yang berjalan dalam hujan dengan payung menuju ke arah pintu besi sekolah, menuju ke arah susuk tubuh seseorang yang sedang berdiri di hadapan pintu besi. Semakin dekat, semakin berdebar perasaan dan jantung saya dibuatnya. Tiba-tiba saya tak bohong, kata Encik Abdul Rashid. Tengah jalan ni, dah nak makin dekat,
Saya dengar bunyi mengilai, Casey. Bunyi mengilai. Anda bayangkan pendengar Ria 897 FM, bunyi mengilai. Bunyi itu datang jauh. Jaraknya memang jauh daripada mana saya berdiri. Sedang memerhatikan, baru saya nampak rupa-rupanya yang sedang berdiri di hadapan pagar besi sekolah yang saya jaga ni. Ya, rupa-rupanya ia adalah seorang perempuan ataupun seorang wanita. Saya menghampiri susuk tubuh wanita yang tengah berdiri depan saya. Saya pegang payung, saya tanya, "Puan, Puan cari siapa? Puan nak apa malam-malam ni?" Dia tengok saya. Dia senyum. Kemudian dia giling-giling kepalanya. Baru saya teringat, kemungkinan dia tak faham apa yang saya tanya. Kemungkinan. Saya tanya lagi, "Puan, minta maaf. Puan dekat sini buat apa? Nak masuk dalam, nak cari barang, nak cari orang. Sekolah ni dah tutup dah. Boleh saya bantu, Puan?" Langsung tak jawab. Satu perkara yang saya terperasan, selepas saya bercakap, cuba berbual, cuba tanya daripada pihaknya. Satu perkara yang saya perasan, saya tengah pegang payung ni, hujan tengah lebat turun, selebat-lebatnya. Tapi yang saya hairan, ini adalah satu petanda yang saya harus angkat kaki jalan. Yang saya hairan, hujan tengah turun lebat, wanita yang berada depan pintu besi langsung tidak kena pada hujan. Langsung tidak terkena pada hujan. Bagaimana agaknya perkara ini boleh berlaku? Saya perhatikan memang betul. Hujan tu seolah-olah tak boleh terkena pada wanita di hadapan pintu besi rumah ni. Dan saya terperanjat. Walau bagaimanapun, sejauh mana kekayaan yang dia miliki dan sebagainya. Ya, kata di sini kata Encik Rashid, sejauh mana kekayaan seseorang tu miliki, kita akan ada, kalau ada rasa ihsan tu, kita akan tahu sesuatu yang tak kena dengan wanita ni. Jadi saya tengah pegang payung, saya tanya, "Puan nak payung tak? Puan ambil payung saya lah, nanti Puan basah ni." Tengah cakap tu, saya terperasan. Tiba-tiba dia cakap, sekali lagi, saya ulangi kata-kata Encik Abdul Rashid. Tengah pegang payung, hujan tengah lebat. "Puan, minta maaf, hujan tengah lebat ni. Puan nak payung tak? Puan gunakan payung saya. Saya tak kisah. Lebat ni, Puan." Kemudian wanita ni pun menjawab, "Kau ada nampak aku basah ke? Kau ada nampak aku basah?" Saya terdiam. Saya tengok sekali lagi, sememangnya perempuan di depan saya ni memang langsung tak basah, Casey. Tak apalah, Puan. Kalau Puan perlu apa-apa, sini ada intercom, Puan boleh tekan. Boleh bercakap dengan kita, ya. Saya pun jalan dan tak nak toleh belakang. Jalan sampai dekat guard room. Saya pun buka pintu. Kawan saya Mahmud, Rashid, kau tahu siapa tadi?" "Tak tahu." "Tadi dia tekan intercom tau." "Apa dia cakap? Apa yang dia nak?" "Dia cakap dekat intercom yang dia nak masuk dalam, nak cari." Jadi pendengar Ria 897, nak cari apa? Itulah yang diceritakan, nak cari ... Dan pada hari itu saya tidak keluar langsung, ya. Wanita tu masih berdiri di sana. Dan apa yang berlaku keesokan hari, sebelum saya katanya keesokan hari sebelum saya pulang, saya dengan teman saya ni terperanjat bila mendapat berita. Ya, terperanjat bila mendapat berita beberapa tandas pelajar-pelajar perempuan, ya, beberapa tandas pelajar-pelajar perempuan yang mempunyai tong sampah istimewa untuk buang sesuatu barang, ya, yang digunakan, yang diperlukan oleh pelajar-pelajar perempuan ni. Beberapa tandas, ya, yang dibeli khususnya untuk pelajar perempuan ni. Anda bayangkan
Dalam tandas tu kan ada tempat buang sampah tertentu tu. Tandas-tandas yang disebutkan, kata Encik Abdul Rashid, semuanya tong sampah tu terbalik dan bersepah barang-barang milik wanita ataupun dipanggil lampin perempuan. Bersepah. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tandas-tandas perempuan yang ada tong sampah yang disebutkan tadi bersepah. Memang saya tak boleh bayangkan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Kak Nap katanya, Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Kakak nak berkongsi pengalaman kakak sebagai seorang pengawal keselamatan. Memang pelik dan aneh kalau seorang wanita ni menjadi pengawal keselamatan. Bukan satu pekerjaan yang dipelopori oleh kaum wanita. Kakak ni memang dari dulu nak kerja sebagai security officer, security guard. Tapi itu tidak diizinkan oleh suami lah. Hanya setelah kakak berpisah dengan suami, kakak barulah berpeluang untuk teruskan kerjaya kakak. Macam-macam kursus kakak dah ambil sebagai seorang pengawal keselamatan. Dalam bidang pengawal keselamatan, kalau boleh kakak ceritakan sedikitlah sebelum kakak masuk topik kisah seram ni. Dalam bidang pengawal keselamatan, dia tak ada istilah kita perempuan lemah. Tak ada. Lelaki perempuan semua sama rata. Kalau kita nak cakap kita perempuan lemah, lebih baik jangan jadi pengawal keselamatan. Jadi itulah, kakak nak membuktikan kakak bukan seorang wanita yang lemah dengan menjadi seorang pengawal keselamatan. Pendengar Ria 897. Ini berlaku pada satu malam yang kakak bertugas pada waktu malam. Anda bayangkan, sedang bertugas, dapat panggilan daripada salah satu ofis. Kata Kak Nap berkongsi, dapat panggilan dari salah sebuah ofis. Ini perkara selalu berlaku. Pekerja-pekerja di sana ni semua dah kenal dengan Kak Nap. Dan mereka akan telefon kalau balik malam. Kalau dia tahu kakak kerja, dia telefon. Dia minta kakak naik atas, turun bawah, temankan dia sebab dia takut. Kakak tak kisahlah. Kalau tak ada kerja, kakak tolong. Bukan ramai pun. Kadang-kadang setakat 2-3 orang aja. Jadi nanti akan telefon Casey. Kalau waktu malam 11 lebih malam, kalau telefon dalam guard house berbunyi, kakak tahu ni mesti ada yang stay back, minta kakak tolong naik atas. Sebab bangunan ni memang seram. Kenapa seram? Salah satu tandas dalam bangunan ni ada kes wanita bunuh diri. Walaupun ada yang mempunyai office jauh daripada tandas yang dimaksudkan. Ya, anda bayangkan pendengar Ria 897 FM, mereka tetap takut. Kes wanita bunuh diri berlaku dekat bangunan ini di tingkat 5. Ya, bangunan tingkat 5. Wanita ni masuk dalam tandas. Dia telah pun mengelah tangannya, kedua belah tangan kiri dengan kanan. Dekat nadi tu dia kelah. Darah banyak. Dia mati dalam tandas. Nanti akan telefon. Hello Kak Nap nak minta teman ke? Boleh tak Kak Nap? Kak Nap ni Su. Nanti dia akan cakap lah Su daripada syarikat mana. Kakak tahulah tingkat berapa lah. Tinggalkan. Kakak kata pada kawan, aku naik atas jap. Kawan pun dah tahu dah. Jalan dengan kunci kakak, jalan naik atas. Ada yang di tingkat 5, ada yang di tingkat 6. Dia pergi depan pintu, kakak ketuk tingkap pintu cermin pintu. Mereka pun angkat tangan, nanti dulu. Keluar. Mengasih Kak Nat, mengasih. Dia duduk kunci pintu. Kakak diri je lah berbual-bual. Lambat balik hari ni. Banyak kerja lah Kak Nat. Itulah kita akan berbual. Bila tengah jalan Casey, tengah jalan ini koridor di tingkat 5. Ini paling kronik.
Jalan tengah berbual-bual, terpaksa lepas lalu tandas yang berhantu tu. Casey, kakak tak bohong Kakak kalau lalu depan tandas yang berhantu tu akan terdengar suara. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Suara wanita menangis datang daripada tandas berkenaan dan saya, kata Kak Nap dan juga pekerja tu tahu. Datang dari dalam tandas. Sebabnya wanita ni sebelum dia meninggal dunia dia menangis dalam tandas. Beberapa orang yang menggunakan tandas dengar dia nangis. Ya, orang ingatkan dia bergaduh dengan pasangan. Okeylah, lepas tu nanti dia okey. Sebab dia duduk dalam kubikel, orang masuk mungkin gunakan cermin, cuci tangan, dia keluar. Tapi dengar, itu yang disebarkan. Jadi dari situlah, selepas wanita ni mati, tetap akan dengar suara wanita menangis dalam tandas. Nanti kakak jalan. Asyik baik dia Kak Nap. Kau tak, saya tak tahu macam mana. Dah lah. Turun bawah. Nanti satu lagi telefon. Begitulah hakikatnya. Sampaikan pada satu hari, dapat panggilan. Hello. Siapa ni? Kak Nisu. Dia cakap, Kak Nisu. Apa? Kak Nisu. Su, okey, kakak naik. Letak telefon. Jalan ni kakak jalan. Naik atas, keluar dari lift. Office budak Su ni paling ujung. Dari koridor nampak pintu office. Yang hairan pintu office tu gelap. Gelap ke sih? Maknanya tutuplah office. Cakap, tadi panggil telefon aku. Jalan lah, Su ni tingkat 5 office. Jalan. So mana budak Su ni pula? Kakak memang ada nombor telefon Su. Kakak pun ambil, keluarkan handphone. Tekan lah, tengah diri depan office ni. Tekan. Hello, Kak Nap Su, kakak kat atas ni. Kau kat mana? Su kat rumah, Kak? Tadi bukan ke kau yang call kakak cakap Su? Tak ada, Kak. Tak apa. Kak Nap letak telefon. Sejurus lepas kakak letak telefon, Casey. Pendengar Ria 897, anda bayangkan Kak Nap ceritakan saya baca ni pun meremang. Letak telefon saja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapalah yang tadi call aku? Kakak jalan, Casey. Setapak ke depan, selangkah. Betul-betul sebelah kiri kakak adalah tandas berhantu. Casey meremang dan rasakan kalaulah kakak ada power, ada kuasa tutup mata buka mata dalam office, kakak nak gunakan, Casey. Sebab memang takut sangat-sangat pada malam tu. Sampai depan lift, kakak tekan lift pula. Tiba-tiba pada malam tu berada di tingkat atas, Casey. Lift, tembok sebelah kiri, baru tandas. Casey dekat pintu tandas, kakak dengar degeng, 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 degeng. Bunyi macam orang hempas pintu tandas. Pintu lift terbuka. Kakak masuk. Takut Casey nak toleh ke belakang. Tekan cepat. Pintu tutup. Tingkat 1, pintu terbuka. Kakak keluar, lari lintang pukang sampai guard house. Kemudian kawan kakak tanya, Nap, apa dengan kau?
Tadi siapa panggil kau di atas? Kakak pun ceritakan. Kakak dengar orang kata, Nak apa ni? Siapa ni? Su, Kak. Su, okey, nanti kakak naik. Aku dengar Su yang telefon aku suruh naik atas. Sampai atas tak ada orang, pejabat gelap. Aku telefon Su dekat mana? Su kat rumah. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam. Kalau takut jangan. Cik Amran, beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di sebuah bangunan juga di Johor. Katanya ketika saya bertugas ni, bangunan yang dimaksudkan sedang dalam renovasi. Jadi saya kan di sini katanya Encik Amran, pengawal keselamatan menjaga sebuah bangunan. Bangunan ni agak lama dan apa yang terjadi pendengar Ria 897 FM, bangunan ini adalah bangunan katanya yang kerap dikunjungi oleh ramai rakyat Singapura satu ketika dahulu, dan sekarang ni dah pun menjadi sebuah bangunan yang baru dengan nama lama masih lagi digunakan. Tapi katanya Casey tolong jangan sebutkan on air, untuk Casey saja. Jadi itulah. Saya pernah pergi bangunan ni. Ya, sekarang betul walaupun namanya lama tetapi tetap tempatnya barulah. Dimuat naik taraf bangunan berkenaan, dan memang benar dulu ramai rakyat Singapura suka pergi kat sini Asal masuk seberang tambak aja kadang-kadang ni mesti singgah lah. Apa boleh saya katakan, bangunan ni dekat dengan checkpoint. Itu ya. Dekat dengan checkpoint. Ya. Kisah peristiwa dikongsi sama oleh Encik Amran, seorang pengawal keselamatan yang menjaga bangunan ni. Tapi beliau jaga bangunan ni ketika bangunan ni dalam tahap nak diubah suai. Tapi masih belum lagi diubah suai. Bangunan ni masih lagi bangunan macam bangunan lama yang dah tak lagi digunakan, dan banyak pejabat-pejabat ofis-ofis yang kosong, kata Encik Amran. Pengalaman saya, Casey, apabila saya ni yang sedang bertugas ofis security guard di tingkat bawah. Jadi ada seorang pekerja yang kerja dekat bangunan ni turun ke bawah, minta saya tolong naik atas temankan dia untuk tutup ofis. Dia turun bawah, dia tengok saya. Cik Amran. Ada apa? Cik Amran, tolong saya boleh tak temankan saya? Waktu tu, bila dia turun bawah minta saya tolong, sekitar jam 9 lebih malam, Casey. Naik atas ni masih bercerita depan ofis. Beliau menceritakan waktu dia sedang buat, dia typing lah. Setiap kali dia type, bunyi typing macam dan bila dia berhenti, akan kedengaran orang type, susulan orang menaip sama macam dia type, dalam pejabat yang tidak ada orang lain kecuali dia seorang. Bayangkan pendengar Ria 897. Kali ketiga dia type, dia cuba berhenti, benda tu dah tak lain lagi. Tidak lagi ikut bunyi dia menaip. Jadi dia terus habiskan kerja, dia type. Dan tiba-tiba yang membuat dia paling terperanjat, katanya membuat kata Cik Amran ni, membuat beliau ni paling takut dan terkejut, dan sampaikan turun ke bawah untuk minta tolong Pak Cik security ni, Cik Amran, naik ke atas temankan dia. Apa yang dia nampak, Casey? Dia menceritakan dia ternampak ada orang seorang wanita dengan mempunyai tangan yang panjang, kaki yang panjang, dalam keadaan merangkak, sedang merangkak dalam ofis ataupun dalam pejabat saya. Jadi bila saya type,
benda tu bergerak menghasilkan bunyi sama seperti saya gunakan keyboard untuk menaip. Rupa-rupanya bila dia type, dia terdengar bunyi macam orang menaip. Adalah benda yang menyeramkan itu wanita yang tangannya panjang, badan kurus, kaki panjang, sedang merangkak dalam ofis. Beliau terperasan apabila nampak ada benda lalu di tepi pejabat kecilnya. Dia menjenguk memang tak nampak. Dia bangun tengok, baru dia perasan. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Katanya di sini wanita ni pun terus turun ke bawah, cari saya, minta tolong temankan dia naik atas. Dia nak simpan barang-barang dan terus nak pulang ke rumah. Saya naik atas dengan beliau, buka pintu pejabat. Tengok pejabat tu dah seram Casey. Walaupun lampu terang benderang dibuka tengok dah seram. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Z Ali katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Z Ali di sini sedang bertugas sambil mendengar MJ12. Saya bekerja di kawasan faktri Jurong menjadi pengawal keselamatan malam ni. Faktri saya tempat bertugas ni dia hanya beroperasi sampai jam 10 malam dan kemudian 10 sampai pukul 6 pagi maintenance akan dijalankan. Jadi dalam tu ada orang, tak ramai. Dan saya pernah satu ketika dahulu menjagalah tempat yang sama ni. Jadi pukul 1 pagi hujan lebat Casey. Tiba-tiba ada orang ketuk tingkap tahu, guard room ataupun security guard punya bilik ada ketuk tingkap Sebabnya kalau selepas jam 10 nak masuk kena jumpa dengan guard, dengan kami lah untuk minta pass. Ada special pass. Walaupun staff tetap nak kena sign in dan ambil pass. Jadi orang ketuk tingkap tu biasa Casey. Saya pun bangun keluar buka pintu, tengok tak ada orang Jadi yang terperanjat apabila saya masuk balik, saya nampak tingkap tu, boleh nampak luar, ada orang, seorang perempuan tengah berdiri dekat luar tingkap dalam keadaan badannya basah kuyup. Saya pun terperanjat bila nampak lah, sebabnya tadi buka pintu tak ada orang, tutup pintu, baru pusing nak duduk ni, ternampak tingkap yang sama, ada susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri di luar dalam keadaan hujan lebat, badannya, tubuhnya basah kuyup Casey. Saya pun tersentak bila saya pusing ternampak. Saya pun keluar, tolak pintu, saya tengok perempuan yang basah kuyup, tubuhnya tidak ada di hadapan tingkap ataupun cermin. Di dalam office guard room. Wow. Saya tutup balik, masuk dalam, wanita yang basah kuyup tu dah hilang. Tak apa. Yang membuat saya terperanjat, saya tengah duduk dekat kerusi seorang diri sambil-sambil tu baca surat khabar lah Casey. Tiba-tiba saya terpandang dekat lantai. Dekat atas lantai ni ada macam air menitis tau. Dari mana air menitis tu datang Casey? Sedangkan saya dari tadi tak keluar dan kasut saya pun tak basah. Daripada saya ni tengah duduk nak baca surat khabar, saya terus keluarkan keluarkan Al-Quran, membaca Quran Casey. Wow, hantu ni bagus nampak hantu ni telah pun membuat anda membaca Quran, satu perkara yang baik Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini datang daripada Rahman Dingo. Saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Kisah ini berlaku pada tahun 2008. Pada waktu itu, saya menjaga sebuah hospital private. Hospital privat di Singapura. Saya tengah duduk dekat kaunter. Lalu datang seorang wanita menuju ke arah saya. Wanita ini kelihatan seperti dalam keadaan risau, kebingungan. Dia datang, dia kata, Cik, mana
Mana ward cik nak cari anak saya? Jadi saya bertanya pada wanita ni, ward, awak bertenang dulu. Ward mana? Awak ada nombor tak? Nombor ward saya boleh carikan. Tanya saya kepada wanita itu. Wanita itu berulang kali mengulangi perkara yang sama, dan saya perasan yang wanita ini tidak menggunakan sebarang kasut ataupun selipar. Cik, tolong saya, cik. Saya nak cari anak saya. Ward saya. Ward anak saya mana, cik? Ward anak saya. Saya nak cari anak saya, cik. Mana ward anak saya? Puan bawa bertenang. Puan ada tak nombor ward dia? Siapa nama anak puan? Saya tolong carikan. Kalau puan cakap mana ward, saya pun tak tahu siapa anak puan. Waktu tu saya sedang bertugas seorang diri. Seorang lagi kawan saya sedang buat clocking di hospital berkenaan. Puan sabar. Tak apa, cik. Saya nak cari anak saya. Kemudian di jalan dengan berkaki ayam meninggalkan tempat yang saya jaga. Saya tak boleh tinggalkan tempat tu, Casey. Kalau tak, saya dah bawa wanita ni pergilah berjumpa dengan pihak-pihak tertentu untuk membantu dia. Saya hanya boleh walkie teman saya. Saya kata, kau kat mana? Turun sekarang. Sini ada scene. Itu aja. Jadi sementara nak tunggu kawan saya, hospital ni besar. Kawan saya sampai dekat bawah, wanita tu pun dah tidak lagi kelihatan. Kemudian mendengar Ria 897. Saya rasa sedih dan kesian sangat. Ya, rasa sedih dan kasihan tentang apa yang berlaku. Jadi saya pun kembali duduk. Teman saya tanya, apa masalah dia? Apa problem? Tadi ada perempuan ni datang. Saya cakap lah dia pakai baju macam mana. Dia pakai seluar tapi tak ada kasut, tak ada selipar. Dia macam dalam keadaan kebingungan. Dia tengah cari anak dia. Aku rasa anak dia accident kot, ataupun anak dia mungkin sakit. Dia datang, dia tanya aku, mana ward anak saya? Mana aku tahu? Details pun dia tak ada. Tapi mana dia pergi? Entahlah. Jadi saya pun cakap dengan teman saya, engkau duduk kejap lah, aku pergi tengok kat sana, kat ujung. Teman saya pun duduk balik tempat saya. Saya bangun. Kalau anak saya dalam keadaan cemas pun, dalam keadaan yang inginkan saya di sampingnya, saya pun akan rasa macam wanita itu rasakan. Saya pun pergilah, jalan ke depan, cari mana ni perempuan ni. Kemudian apa yang berlaku? Sampai dekat depan, saya tanya seorang penjaga kaunter dekat depan, kau ada nampak tak perempuan ni? Pakai baju ni, seluar ni. Tak. Saya tanya ramai orang, semua tak nampak perempuan ni. Mungkin tak perasan. Waktu tu mungkin hospital sibuk. Cari ke si, tak jumpa lah. Menyesal saya. Tahu tadi saya ikut dia. Macam mana ni? Kemudian apa yang berlaku? Datang satu keluarga, seorang makcik, seorang, saya rasa ni lelaki tua ni adalah suaminya, lelaki muda, 2 orang anak kecil. Datang menuju dekat kaunter yang saya pergi. Kemudian senyum. Dan sedang mereka settle dekat kaunter tu, lelaki tadi dia keluar pakai baju apa? Itu saya tak tahu. Saya pun baru dapat tahu berita ni. Kemudian datang lelaki, iaitu saya rasa suami dia, kepada saya, awak nampak isteri saya ke tadi? Oh tak. Saya rasa saya mungkin nampak, mungkin salah orang. Suami dia masuk, keluarkan handphone, dia scroll kat gambar. Awak nampak ni perempuan ni? Ini isteri saya. Dia dah okey Dalam hati saya, Casey, subhanallah, inilah wanita tadi yang datang, yang cari anak dia. Awak ni atas, pergi ICU sekarang. Sekeluarga ni jalan, Casey, laju.
pergi ke ICU nak jumpa dengan wanita ini. Dalam hati saya, kalau perempuan ni dekat ICU, kenapa dia turun bawah? Dia cari ward anak dia Saya pun tak tahu kenapa. Tapi memang Casey, amat menyedihkan sangat-sangat. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Kisah yang ingin saya kongsi dengan anda pada tengah malam ini, kiriman daripada seorang pengawal keselamatan yang berkongsi satu kejadian yang memang benar-benar pernah berlaku. Ini daripada Syamsul. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa ketika saya menjadi pengawal keselamatan. Kisah ini berlaku pada tahun 2008, Casey. Sebuah bangunan yang mana bangunan ini sudah pun dirobohkan. 2008 kalau tak silap saya, dah banyak pejabat-pejabat dipindahkan ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain. Dan bangunan ini di tingkat 5. Ya, di tingkat 5 kata Syamsul. Ada satu tandas yang ditutup dan tidak boleh digunakan. Tapi sebenarnya tandas ni bukan rosak. Tetapi tandas ini telah pun menerima banyak maklum balas tentang kedengaran suara perempuan ataupun suara wanita menangis. Tak kira bila masanya. Sebab tandas ni tidak mempunyai tingkap yang membenarkan cahaya lampu masuk ke dalam. Tidak. Tandas ni hanya mempunyai lampu dalam tandas. Jadi kalau lampu tu rosak, ada kalanya tandas tu akan gelap. Lagipun bangunan ni dah lama. Tingkat atas, tingkat 5 ni dah tak banyak lagi syarikat yang beroperasi. Hanya tinggal 1 atau 2 kalau tak silap saya, kata Syamsul. Tapi sebelum ini pun dah memang ada maklum balas para pekerja yang menceritakan tentang gangguan berlaku dalam tandas. Beberapa kali saya pernah lalu dekat tandas ni. Lalu dekat tandas ni pada waktu malam, saya akan dengar suara seperti yang dikatakan oleh orang ramai. Dalam tandas ni akan kedengaran kadang-kadang suara perempuan menangis. Waktu tu saya jalan di tepi tandas. Tandas ni dikunci dari luar, Kisi. Dahulu orang sering kali masuk. Ada yang masuk tandas takut nak keluar, ada yang masuk dalam tandas sampai pingsan. Itu antara kes yang berlaku yang dilaporkan dengan tandas ni. Maka itu pihak management, katanya Syamsul, telah pun memasang 2 mangga besi yang besar dekat luar pintu. Mereka menggunakan door hinge. Dia pasang dekat luar, kemudian dia ketap dengan mangga. Jadi memang dah tak boleh masuk. Dengan adanya 2 mangga besar dekat tandas ni, dah boleh banyak memberitahu kita bahawasanya dalam tandas ni ada sesuatu yang tak nak dibawa keluar. Tengah jalan, Casey, bayangkan pendengar Ria 897 FM, tengah jalan lepas tandas tu, saya terdengar dengan jelas suara perempuan menangis. Saya dan rakan-rakan tahu tentang tandas ni. Dah memang biasa perkara ini berlaku. Jadi itulah, bila dia kata dia ceritakan tentang tandas ni, itulah yang berlaku sebenarnya. Dia dah tahu, cuma nak berkongsi saat-saat terakhir bila dia sebelum bangunan ini dipindahkan dan dirobohkan. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. 2 minggu sebelum saya pindah ke tempat lain,
Saya dengan kawan saya suka-suka hati telah pun memecahkan hinge kepada tandas berkenaan. Jadi mangga tu kita pecahkan. Kita buka pintu tandas. Dan bayangkan, dalam tandas tu gelap, penuh dengan lipas sebab dah lama tidak digunakan. Kita hanya menggunakan lampu suluh sebabnya lampu tandas pun dah tak menyala, Casey. Bila kita suluh dekat dalam, tandas tu kering sebab dah lama tak digunakan. Dan ada juga penuh dengan lipas-lipas yang berkeliaran dekat dalam tandas tu. Tapi yang paling menakutkan sangat-sangat, yang paling menyeramkan, dalam tandas tu ada macam satu urn. Urn ni adalah tempat macam orang buat offering ataupun sembahyang yang dilakukan mungkin oleh pihak management supaya apa jua dalam tandas ni akan tenang dan tidak mengganggu dan tidak meribak kepada tandas-tandas yang lain. Saya rasa kemungkinan buka suluh, tersuluh dekat atas sinki dalam tandas tu, mereka dah dirikan satu tempat urn. Ini merupakan satu tempat offering, yang mana katanya di sini dekat atas tu ada 3 cawan lilin yang dah cair habis. Ada cermin. Ya, ada cermin. Dekat cermin tu ada tulisan dalam bahasa Cina, ditulis dengan dakwat warna merah. Dan ada beberapa barangan yang lain. Benda tu pun dah habis berhabuk. Habuk. Jadi saya dengan teman saya suluh kiri kanan tengok, kami tak berani nak masuk ke dalam. Dan bayangkan, waktu saya dengan teman matikan lampu suluh bila tandas tu terus gelap, dia mula muncul. Casey, walaupun saya dengan teman saya, kami berdua, Casey, suara yang sayu kedengaran dalam tandas tu sudah cukup untuk membuat saya dengan teman saya takut. Kita matikan lampu suluh, tiba-tiba kedengaran suara menangis. Kita tutup pintu dan jalan. Sambil tu kita tengok belakang dan makin laju kita lari. Kemudian kita pergi ke lift untuk turun ke bawah. Casey, sekarang bangunan tu dah tak wujud lagi. Dah dirobohkan dan didirikan, saya rasa kalau tak silap saya, didirikan sebuah estate perumahan privat kondominium. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan.